Aku ni belajar secara rambu. Maksudnya tengok YouTube sikit, tengok tu sikit, belajar editing sikit. Macam kau ikut proper study learning dia punya plan lah kan. So apa yang dia ajar kat sana yang kau boleh kongsi, yang kau ingat sikit? Dia ajar tu benda yang tak berkaitan. Mati. Macam buat kostum. Buat kostum. Kostum macam baju. Macam Batman apa semua. Dia suruh buat baju kostum. Aku buat lah. Laki-laki kan. Okay. Aku nak ubah kelainan lah. Aku buat design tu baju perempuan. Oh, dia kat situ tak ada ajar pegang apa sebenarnya. Tak ada ajar pegang kamera ke apa? Ada nantilah. Lepas tu baju tu dia suruh pakai. Kau rasa? Mesti kau menyesal. Kau tahu aku buat baju lelaki apa? Aku buat tutup. Aku buat baju perempuan. Dia suruh pakai baik. Okay. Aku alamak. Kau buat baju apa lah sebenarnya? Aku tak ingat. Tapi baju perempuan lah. Oh, Jahanam. Design macam perempuan lah kan.